Ramai yang tanya saya teknik intraday trading macam mana sebenarnya? Hari ini saya kongsikan 5 teknik intraday yang ramai orang tak tahu. Tapi ingat ya, ini sekadar pembelajaran, bukan nasihat pelaburan, dan intraday trading memang sangat berisiko. Teknik 1. Screening selepas market tutup. Saya akan pilih saham yang volum tinggi dan aktif untuk masuk dalam watchlist esok. Teknik 2. 1-3 minit selepas market buka. Kalau awal-awal volum besar masuk dan tekanan belian kuat, itu tanda untuk diperhatikan. Teknik 3. Naik dulu jatuh pecah harga buka. Jika volum jualan jauh lebih besar, biasanya harga akan cenderung turun. Teknik 4. Naik turun sikit tak pecah harga buka. Momentum belian kuat sama dengan potensi sambung naik. Teknik 5. Turun naik semula pecah harga buka. Volum belian besar sama dengan momentum naik mungkin baru bermula. Intraday bukan jaminan untung. Ia perlukan disiplin, latihan, kawalan emosi. Gunakan hanya broker berdaftar dengan SE Malaysia. Ini hanya perkongsian untuk pembelajaran.